Assalamualaikum dan selamat pagi-pagi. Sedikit pencerahan. Hari ni abang bawa tiper bukan roro, bukan kren. Dapat. Adalah penat mana pun tapi overload juga. Tadi dah turun simen. Lepas tu hari ni dia punya PTO PTO dah tutup. Lepas tu ni dia punya untuk jet naik lah. Kalau kita nak jet turun dengan dia, kalau kita turun habis, dia turun laju. So kita turun pelan-pelan lah sebab muatan masih ada Bila kita turun pelan-pelan lah, dia turun slow lah. Dapat tu. Dia jangan turun habis. Kalau turun habis, dia turun laju, dia boleh mengakibatkan sedikit kerosakan lah. Walaupun tak banyak, tapi sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Dapat. Ni bilik dia kalau dah rosak nanti garang, pisang. Dia sebab apa, muatan dia berat sangat lah. Walaupun setakat pasir je kan. Apa? Pasir kasar. Dia cakap dekat air tu. Tu uncle cakap dekat air. Buang dekat air tu. Situ. Tak tahu uncle. Uncle dekat air kan. Sebelah 20 beg. Sejarah membuktikan. Nampak? Alas ke nak sembang kari? Bukan nak sembang kari lah Saya mau taruh sana. Kalau sini saya takut lembik terbenam nanti kau. Habis tu macam mana? Kona sikit pergi ke sana lah, dekat batu tu lah. Dia cakap takut lembik Lori sangkut nanti. Sengit sikit lah. Tu campur tu pasir sikit boleh lah. Okey. Saya cuba sengit sikit.